Puteri! Awak Tuan Daniel kan? Tuan Daniel, lama tak jumpa ni. Keluarga Raza tu, martabat dia lebih tinggi daripada keluarga kita tau. Kami! Kalau kau tak kahwin hari ni, aku jual kau dekat Angka Wang. Macam mana kau boleh datang majlis macam ni? Mana suami kau yang tua dan berkursi roda tu? Aku Daniel. Dia? Dia bukan lupa ke? Tengoklah sekarang. Dia mesti dah misal punya. Kalau bukan disebabkan mak bapak aku dan demi syarikat ni, aku takkan setuju dengan kahwinan ni. Kau jangan lupa, hubungan kita ni kontrak je. Kau nak buat apa ni? Apa yang aku nak, kau kena buat. Kita ni. Dia isteri aku, dia tak perlu perhatian dari orang lain. Apa yang you nak sebenarnya? I nak you join Plan I. Kau buat apa ni? Awak yang langgar saya. Cik, kau jangan berlari dia. Kita pernah bercinta diri dan kau dah mainkan perasaan aku. Aku selalu nampak kau keluar malam-malam. Kau jumpa lelaki ni lah. Kawan Ami dah tak diperlukan lagi. Ada orang paksa awak cakap macam ni kan? Kenapa tiba-tiba awak cakap macam ni, Daniel? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.